Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara untuk tukar exhaust belakang Honda Jazz GK5 ni. Okey, lepas tu saya akan tunjukkan cara untuk tukar exhaust depan pula. Okey, saya akan buat part 1 part 2 lah. Kalau kita nak buat semua takut video jadi panjang, so saya buat yang belakang dahulu. Dan saya ada beli exhaust OEM. Ok, jom kita unboxing dulu. Ok guys, ni dia. Yang ni exhaust. Yang ni dia punya aksesori lah. Ok, macam dust cover bush ni kan. Ok, tak apa, nanti saya tunjukkan. Ok guys, jenama dia ASB New. Ni Beyond Extraordinary, made in Malaysia. Ok, kalau tengok dia punya packaging lain pada yang lain. Siap ada balut kertas macam ni. Lepas tu ada ni warranty certificate. Okay, untuk claim warranty simpanlah benda ni Alright. Okay, siap ada plastik lagi. Okay, kita tengok sini. ASB New Beyond the Extraordinary, contains nitrogen, do not open or heat, made in Malaysia. Ada gas nitrogen maksudnya exhaust ni adalah exhaust gas. Ok, warna merah. Alright, buka satu lagi. Ok, ni dia. Terus sekarang kita buka klip ni, kita tengok ok ke tak exhaust ni. Tengok dia naik. Jadi exhaust ni adalah heavy duty Dia bukannya macam yang standard, dia keras sedikit lah banding dengan yang standard. So exhaust dalam keadaan baik. Kita tengok exhaust yang satu lagi. Pun okey exhaust tak ada masalah. Saya dah beli dalam seminggu lebih kalau tak silap. Cuma hari ni berpeluang lah untuk untuk test dan untuk pasang pada kereta. Okey, seterusnya kita tengok aksesori yang saya beli juga untuk exhaust ni lah. Okey, yang ni dust cover. Okey, dia OEM part Jenama saya pun tak pastilah. Neji Auto Parts Co Limited. Okay, dia punya dust cover dan dia punya stopper lah. Okay, ada dua. Kemudian getah ni saya pun tak tahu pasang kat mana. Nanti masa nak pasang mungkin kita tengok, kalau ada kita pasang lah, kalau tak ada tak perlulah pasang kan. Benda tu pun ada dua. Okay, lepas tu ni damper bush. Ini yang dekat dalam belakang ni kita pasang atas sekali. Ada dua. Jenama Neji juga. Neji ni made in Thailand made in Thailand. Ni pun ada dust cover lagi. Mounting cover, MTG cover. Ada dua. Dan yang ni absorber mounting. Ok, alright, pun ada dua. Ok, ok guys, jadi absorber baru belakang dah ada. Lepas tu dia punya aksesori yang saya tunjukkan tadi pun dah ada. So jom kita buka absorber belakang ni, kita tengok macam mana kualiti dia setelah
kira-kira 8 tahun adakah okey ataupun rosak terus ke, ataupun dia rebound slow ke, kita pun tak tahu. Jadi saya akan tunjukkan step by step cara untuk tanggal isobar belakang untuk Honda Jazz GK5 ni. Okay, let's go. First kita buka trunk belakang ni. Okey, korang kena turunkan seat belakang tu Okey, nampak dua-dua seat telah diturunkan. Lepas tu keluarkan benda ni. Tarik saja. Okay, lepas tu tarik. Okay, nampak? Tarik cover ni sebab kepala isobar tu dekat sini. Dia ada klik juga, korang just tarik je. Okay, ni dia kepala isobar tu yang korang kena tanggal lah. Okay, so kat sini nanti kita longgarkan sahaja dulu, kemudian baru kita buka yang bahagian bawah. Okey, untuk bolt bawah tu kita perlu menggunakan soket 14mm 14mm. Okey, seterusnya kita tanggal nut ni. Okay, ada nut, lepas tu ada washer. Okay, nampaknya benda ni elok lagi Mungkin kita boleh pakai balik Okay, ni dia punya bolt saiz 14. Okay, nampak dah tengah. Masih elok lagi Okey, ni dah hancur Tu yang ni kita tukar baru. Nampak? Kalau ikutkan yang ni masih elok lagi. Okey guys, korang tengok ni. Stop bump dia dah reput dah hancur. Dia sepatutnya macam ni Okey, yang ni warna putih, yang ni warna kuning.
Okey, kalau kau lihat pada kedua-dua absorber ni, yang ni nampak dia ada benda ni, yang ni tak ada. Macam ni, and then yang ni okey, ni elok lagi so saya tak pakai yang ni. So pemasangan dia macam ni. Masuk yang ni, okey, terus pasang dekat kereta. Seterusnya kita ketat yang bawah ni. Seterusnya kita ketat yang bahagian atas ni. Sama juga belah sini kita just buka klip tu. Tu dia. Okey, ni dia terhalang dengan lampu ni jadi korang kena tanggallah lampu terang ni. Kepala absorber tu kat dalam tu. Okey, untuk yang ni ada wire kan. So korang kena keluarkan lampu ni. Kita tolak dari dalam Keluarkan lampu tu. Nampak? Kemudian ada soket, korang just tanggal soket ni. Okey. So kita boleh akses lah bahagian dalam ni. Nampak? Okey, nampak tu Ini tempat lampu tadi. Tu wire lampu. Okey, seterusnya kita buka nut ni. Okey, sekarang kita cek semua ni okey ke tak. Okey, masih okey. Okey, sekarang kita cek perbezaan absorber standard dan juga heavy duty.
pasang yang baru. Okey, sekarang kita pasang balik cover-cover semua ni. Okey, lampu jangan lupa lampu kita pasang balik. Pasang cover ni. Okey guys, jadi itu saja cara untuk kita tukar exhaust belakang Honda Jazz GK5. Senang juga rupanya untuk belakang memang senang lah. Tak perlu nak macam kita buka spring, sebab spring dia terasing dengan exhaust. Jadi for next video saya akan tunjukkan pula cara-cara untuk dia tukar exhaust bahagian depan Honda Jazz GK5. Jadi video tu dalam part 2 lah, yang ni part 1. Okay guys, jadi semoga video ni memberi manfaat kepada korang. Hingga kita bertemu lagi di part 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.